saya Nur Izzah Jahiza. Selamat datang ke video pembelajaran Bahasa Melayu. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang saya kira agak menarik, iaitu berkenaan dengan penguat adjektif dalam ayat relatif. Ayat ini boleh dilihat melalui dua aspek, iaitu melalui deskriptif dan preskriptif. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu yang dimaksudkan dengan tata bahasa preskriptif dan deskriptif. Menurut Zahrani Ahmad, beliau menyatakan bahawa tata bahasa preskriptif ini merupakan tata bahasa yang menentukan rumus ataupun peraturan yang membezakan betul ataupun salah dalam penggunaan bahasa. Biasanya, ia akan merujuk kepada norma bahasa standard sebagaimana yang terdapat dalam tata bahasa dewan. Manakala, tata bahasa deskriptif pula merupakan tata bahasa yang bersifat empirical dan natural. Ia tidak melakukan penilaian sama ada betul ataupun salah dalam penggunaan bahasa dan lebih memfokuskan kepada cara penutur asli menggunakannya. Bagaimana kita nak membina sesuatu ayat ataupun kita nak mengkaji sesuatu ayat itu melalui dua aspek ini. Jom kita terokai bersama-sama dan fahami cara penggunaan penguat adjektif yang melibatkan tiga jenis. Yang pertama iaitu penguat hadapan, kedua, penguat belakang, dan ketiga, penguat bebas, melalui contoh-contoh yang sangat mudah dan praktikal. Hai, saya Siti Mariam akan memberikan contoh bagi ayat relatif adjektif kata penguat hadapan. Contoh ayat yang dirujuk daripada korpus bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka ialah buku yang teramat tebal itu sudah dibaca olehnya. Baiklah, dari segi tata bahasa deskriptif, ayat ini digunakan secara semula jadi oleh penutur bahasa Melayu. Frasa yang teramat tebal digunakan untuk menerangkan buku. Frasa ini menunjukkan ayat relatif yang bersifat penerang. Teramat ialah kata penguat hadapan digunakan sebelum kata adjektif tebal. Ianya lazim dan dapat difahami oleh penutur. Kajian tata bahasa preskriptif pula ialah struktur yang teramat tebal menepati peraturan preskriptif yang merupakan penanda ayat relatif. Teramat penguat hadapan ianya betul dari segi tata bahasa. Tebal ialah kata adjektif. Ayat ini juga lengkap secara sintaksis dan memahami struktur subjek dan predikat. Okey, baiklah, saya Nurul Iman binti Asmadi akan teruskan untuk huraian adjektif penguat belakang dalam ayat relatif. Tadi sahabat kita huraikan tentang adjektif penguat hadapan. Okey, yang ini adalah adjektif penguat belakang dalam ayat relatif. Okey, contoh ayat adalah pelajar yang rajin sekali itu menerima anugerah dekan. Okey, untuk huraian deskriptif dalam ayat ini adalah dalam data korpus. Frasa rajin sekali digunakan oleh penutur untuk menekankan tahap kerajinan pelajar tersebut. Okey, penggunaan sekali pula selepas adjektif ialah ciri lazim dalam ujaran bahasa Melayu semasa, terutama dalam penulisan naratif atau komunikasi lisan. Jadi, ayat ini mencerminkan penggunaan sebenar bahasa dalam komuniti penutur Melayu. Ia adalah grammatical dalam amalan meskipun strukturnya boleh berbeza mengikut dialek atau gaya individu. Okey, untuk huraian preskriptif pula, dalam kes ini rajin sekali adalah contoh penguat belakang yang diterima dalam tata bahasa baku. Ayat relatif yang digunakan iaitu rajin sekali itu mematuhi struktur relatif yang sah. Jadi, ayat ini betul dari segi tata bahasa rasmi kerana ia mematuhi struktur ayat relatif dan penggunaan adjektif, iaitu adjektif penguat belakang. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya. Saya, Amna Nabila binti Ramli Elais Fauzi, akan menerangkan penguat adjektif bebas dalam ayat relatif. Terlebih dahulu, mari kita analisis ayat di atas yang didapati dari data korpus Dewan Bahasa dan Pustaka. Komunis pada waktu itu telah membuat bencana yang sungguh dahsyat di Bukit Kepong. Dalam ayat ini, kita dapat lihat dengan jelas bahawa ayat ini merupakan ayat relatif kerana adanya penggunaan perkataan yang dan diikuti dengan kata penguat bebas sungguh dan kata adjektif dahsyat. Kata penguat bebas sungguh berfungsi untuk memberi penekanan maksud kepada bencana yang dilakukan oleh komunis. Seterusnya, mari kita kaji ayat tersebut dari segi tata bahasa deskriptif dan tata bahasa preskriptif. Ayat tersebut memenuhi tata bahasa deskriptif kerana difahami secara semula jadi dan digunakan dalam komunikasi harian serta penulisan sejarah. Frasa relatif yang sungguh dahsyat juga diterima oleh penutur natif bahasa Melayu.
Ayat tersebut juga memenuhi tata bahasa preskriptif kerana subjek, predikat dan keterangan tempat adalah lengkap dan tersusun. Kemudian, kata penguat bebas sungguh dan kata adjektif dahsyat adalah bersesuaian dan tepat dari segi tata bahasa. Selesai sudah perkongsian berkenaan topik penguat adjektif dalam ayat relatif. Semoga penerangan dan contoh-contoh yang diberikan membantu anda dalam membina struktur ayat yang lebih tepat, sama ada dari segi penulisan dan pertuturan. Jangan lupa latih tubi dan semak jawapan anda menggunakan ayat sendiri. Terima kasih kerana menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.